Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana? Dan kedua ni. Maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan dua sifat. Pertamanya istighna'uhu an kulli ma siwa. Sifat istighna', terkayanya Tuhan, an kulli ma siwa. Kalau pada dia takdir istighna'ul ilah ay sababu istighna' walazimuhu. Sabab istighna' dan lazim istighna' Tuhan an kulli ma siwa. Sifat-sifat tu yang menyebabkan terkaya Tuhan daripada yang lain. Sifat-sifat yang ada dekat Tuhan istighna' itu yang melazimkan Allah tu tak berhajat pada yang lain, sebab Allah ada sifat-sifat yang sifat-sifat tu. Kenapa kita tak jadi Tuhan? Sebab tak ada sifat istighna' dan iftikar. Tak ada sifat istighna', tak ada sebelah, tak ada yang 9. Sifat sebelah, sifat 9 tak ada. Dan iftikar juga lazim dan sabab iftikar. Kenapa iftikar yang lain pada Allah? Sebab Tuhan ada sifat-sifat. Sifat tu maka menyebabkan, melazimkan yang lain iftikar ke Allah. Dengan sebab tu maka dipanggillah sifat iftikar. Begitu juga istighna'. Jadi kalau dalam umum Ibrahim, iz makna uluhiyah istighna'ul ilah an kulli ma siwa ay sababul istighna' wa lazimuhu an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adani wa lazimu iftiqari kullu ma adah, atau sababu wa lazimu iftiqar kulli ma adah ilaih. Itu dia payah sikit perbahasan. Kita Arab tak faham, kita Jawi faham. Dia nak menjawab, tapi menjawab dia kadang-kadang dia pijuh. Maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan dua sifat. Pertamanya istighna'uhu an kulli ma siwa, yakni kaya ia Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa kaya? Tak berhajat serba-serbi daripada tiap-tiap barang yang lain. Dan keduanya iftiqaru kulli ma siwa ilaih. Dia iftiqaru kullu ma adah ilaih pada. Dia sama aja. Istina an kulli ma siwa an kulli ma adah. Dia panggil tapannun fil ibarah. Dia nak perbagaikan ibarat. Kalau Ummu Ibrahim dia tak kata iftiqar kulli ma siwa ilaih, iftiqar kullu ma adah ilaih. Istina iftiqar an kulli ma siwa. Dia beri tapannun fil ibarah, nak berbagai-bagaikan mengibarat. Sama ya. Kain tu kata, aku apa Ummu Ibrahim iftikar kullu ma ada ilaih, sama dengan kullu ma siwa ilaih. Yakni berkehendak kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Dan iftikar itu sifat yang dikata bagi hamba. Iftikar sifat hamba ke sifat Tuhan? Kenapa dikata sifat Tuhan? Sifat istighna', sifat terkaya. Kaya tak apa, kaya Tuhan. Sifat berhajat, berhajat bukan Tuhan, sifat makhluk. Kenapa dia beri sifat iftikar sifat Tuhan?
Bila baca kitab Jawi, ulama Jawi terang, kitab Arab tak cerita. Cerita gitu ya. Lepas tu pentingnya kita berguru dengan ulama Jawi. Lepas tu bila kita mengaji negara luar, mengaji Arab, tak pernah mengaji kitab Jawi, tak pernah mengaji pondok, kita tak boleh mengajar. Nak mengajar tak boleh. Guru pondok yang boleh faham. Lepas tu kalau tauhid ni, kalau tak mengaji pondok, dia tak boleh faham. Tasawuf tak boleh. Tambah pula apa, martabat 7 sebagian lagi tak boleh. Mustalahat itu, istilah itu diguna pakai tu, untuk guna pakai istilah tu. Kita kadang boleh cakap Arab, boleh terjemah, tapi dalam bahasa Melayu, kita nak terjemah ke bahasa Melayu, kita tak pandai. Ni Syekh nak cerita. Dan iftikar itu sifat yang dikata bagi hamba. Sifat tu dikata dekat hamba, bukan Tuhan. Kerana makna iftikar itu berkehendak dan mendengar. Berkehendak. Dan muftakir dengan kasrah qaf. Muftakir. Iftikar dan muftakir, kasrah qafnya itu pun sifat hamba juga yang berhajat. Iftikar sifat, muftakir sifat. Tapi muftakir bukan sifat. Kalau kira nahu lah. Muftakir berapa? Allazi iftaqara. Zat allazi iftaqara ila syai'. Muftakar allazi yaftakir ilahi kullu syai'. Tapi muftakir tu cakap mudah-mudah dia panggil sifat. Sebenarnya bukan sifat. Muftakir isim fa'il. Isim fa'il apa dah? Alim dah. Zatun ittasafa bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu. Apa qadirun? Zatun mutasifun bil qudrah. Tu kalau ikut nahu sarah. Nak halusi. Bukan muftakir itu sifat. Tapi nak abang kata apa? Yang berhajat. Itu sifat manusia tu yang berhajat. Tapi lapas muftakir bukan sifat. Tu nampak tak? Tak ni bila kita kata dia baca kitab lawan guru, bukan lawan. Dia kena, kita kena pegang dengan ilmu kita baca. Dulu masa duk mengaji tu guru duk iktiraf, kita pasal terkejut. Dan kita pun bukan iktiraf. Tak ada iktiraf. Betul tak? Muftakir isim fa'il. Muftakir berapa? Zatun allazi iftaqara ila syai'. Alim dah isim fa'il. Zatun mutasifun bil ilmi. Kenapa tak sifat pula? Zat. Tapi tak apalah. Tu kata bila dia cerita, dia jadi lari jauh. Lari jauh tu apa? Kita kena tangkap. Kalau pada pada dalam baca kitab dia kalau faridah dia baca tu puing-puing. Dan dia takut orang kata, dia kata faridah tu, Tok Syekh faridah tu sepupu aku dia kata. Takut orang kata duk iktiraf faridah. Sepupu aku dia. Sepupu dia. Yang apa aku nak kata? Aku nak kata kat dia pun sepupu. Dia baca faridah, dia kira bukan duk kritik apa, duk bagi perelok. Sepupu aku bukan orang lain. Soalnya aku nak kata-kata lagi sepupu aku. Macam abang adik kita, lah adik-beradik aku tu. Takut orang kata apa iktiraf faridah. Kalau kita iktiraf dak Syekh Daud, kita duduk sama Syekh Daud, kita buka pondok sama Syekh Daud, kita nak apa nak kata? Bila kita main belakang nak kata tak gamuk nak kata Tok Syekh Daud. Kalau kita duduk zaman dia, Tok Syekh Daud aku mengaji sekali kan dah dulu, duduk mengaji sekali. Kenapa aku nak kata tak boleh? Tapi janganlah kalau kita ada ilmu, jangan kita tak ada ilmu jangan iktiraf pula. Ni ilmu tak ada nak iktiraf. Dia macam tu sonok. Guru yang baca macam tu sonok. Dia buka minda kita, dia buka. Tapi jangan kita kurang ajak ni Syekh. Kalau hampa nilai ikut ilmu nahwu syarak, muftakir ni zat kah? Sifat kah? Zat. Kena dekat zat. Muftakar pun zat. Tu yang dalam kitab lain kata iftikar mana muftakar. Nak sifatkan iftikar tu bukan sifat muftakar.
Muftaqar tu Allah. Muftaqar tu bukan sifat, zat. Zatun yaftakiru ilaih. Zat yang berhajatlah. Yaftakiru syai' ilaih, yang berhajat sesuatu kepadanya. Isim fa'il, isim maf'ul kena pada zat. Tu dia. Dan muftakir dengan kasrah qafnya itu pun sifat hamba. Kalau muftakir sifat hamba, habis dia nak kata Tuhan tu muftakar, dia nak kata Allah tu muftakar, dia nak takwil iftikar mana muftakar. Jadi iftikar, sifat makhluk, muftakir makhluk. Jadi Tuhan tu muftakar pun tak boleh. Muftakar bukan sifat, zat, kena lekat zat. Dia nak ajak kita, iftikar ni tak sah jadi sifat, dia takwil. Iftikar tak boleh, muftakir tak boleh. Jadi Tuhan tu muftakarun ilaih, jadi sifat muftakar. Muftakar bukan sifat. Tak, ini cerita nak sababi, nak hakiki. Dia pergi lari jauh kot nahu. Padahal kata tak ada kena-mengena dengan nahu. Kita wajib nak sababi, ya nak sabab. Dengan sebab dalam sifat ni iftikar tu, maka iftikar yang lain kepada dia. Kalau orang nahu, mana boleh letak situ? Tu nak sababi, apa takrif nak sababi? Dia tanya nak takrif nak sababi apa dah? Apa contoh nak sababi? Tak nak sababi nahu tak kena dengan nak sababi di sini. Duk pergi kata iftikar tu nak sababi. Mai ikut mana? Orang nahu. Pada ni dia orang cukup. Dia ilmu dia cukup. Dia nahu kemah. Nahu sorak semua kemah. Matan semua hafal. Pada ni. Dia bukan tauhid saja. Bekoh kemah. Bekoh dia kemah. Dia baca Fathul Wahab. Pada yang pernah baca Fathul Wahab, dia baca Fathul Wahab. 2 bait dia duk ada kat sana. 2 bait Fathul Wahab, Syekh Haji Mahmud. Ana dan ambil lalu terbakar lah. Duk rumah panjang terbakar. Mana dan ambil putus state. 2 bait Fathul Wahab. Dia baca Fathul Wahab habis. Boleh baca Fathul Wahab ni dahsyat lah. Nak baca boleh, aku boleh baca. Baca bohong-bohong boleh. Payah kata Wahab. Memang payah. Aku nak baca, boleh nak baca. Nak bohong boleh baca perut. Mahali boleh baca. Betul Wahab ni tak boleh baca apa. Tapi baca bohong. Ni ada orang nak baca Baqarah, baca. Boleh baca Baqarah? Memang boleh baca, takut hang bohong. Takut tu je. Baca Matlain. Dia pun buat berani baca. Tu yang duk jadi macam-macam baca Hidayatus Sibyan menjadi macam-macam bunyi. Hidayatus Sibyan orang baca Hidayatus Sibyan. Orang berani baca, dia pun berani baca juga. Orang baca betul, dia baca tak betul. Abdul Salam, pada yang baca Abdul Salam habis semua. Sanusi, baju Sanusi tu aku khatang untuk Iman. Untuk Iman mengaji kat pada suka wirid. Sanusi duk baca hari Khamis yang apa tak main mengaji tu. Kitab tu aku mengaji tu. Kitab payah. Mai duk mengajak geng-geng itu mai hampa tak main. Kitab Sanusi Ibrahim Bajuri tu. Kitab payah. Duk cerita hari tu. Tu seorang pergi naik motor duk pergi mengaji malam Khamis. Duk pergi mengaji. Nampak aku duk baca kat sini, duk kat pondok tak main. Tu dia. Dan muftakir dengan kasrah qaf itu pun sifat hamba-nya, sifat bihamba. Kerana makna muftakir yang berkehendak. Dan muftakarun ilaih,
dengan patah qafnya itu. Sifat Tuhan. Tu baru sifat Tuhan. Mustaqar sifat Tuhan. Sifat mustaqar bukan sifat. Zat Tuhan yang dihajat. Tapi kalau kita nak kata sifat mustaqar tu kan Allah. Kena ada sifat mustaqil itu kita. Dia nak abang tapi kalau kira nahu sorak tak kena lagi. Tapi kira mudah-mudah cakap lah. Allah muftaqir ke muftaqar? Muftaqar. Yang dihajati. Muftaqir yang berhajat. Jadi sifat ni sifat muftaqar, sifat Tuhan. Tapi kalau muftaqar dia bukan sifat. Zatun yaftakiru ilahi kullu syai'. Zat yang berhajat pada oleh setiap satu tu muftaqar. Mai ikut nahu pula. Jadi kena takwil muftaqar. Ni yang Tuk Jiman tegak. Kalau ada guru kata muftaqar tak betul. Kalau Tuk kata nak sababi tak betul. Tak betul dulu. Kita tanya habis. Semua jawab macam tu. Nak sababi muftaqar. Dan nanti dia cerita. Sifat iftikar kulu ma'ada ilaih. Dia kata panjang dan ni. Rupanya ada dan ni. Dia tak banyak. Dan tak perlu sebut iftikar kulu ma'ada ilaih kerana maklum. Syaik. Masyhur dah. Jadi sifat iftikar je tak salah kita kata sifat iftikar. Apa sifat iftikar? Sifat iftikar kulu ma'ada ilaih. Sifat yang iftikar yang lain kepadanya. Itu sebenarnya kata Haji Abdul ni Tok Haji Rahman Pombeng menantu pada Haji Rahman Pombeng kata baca bagi perhabis, baca bagi perhabis dia kata. Sifat iftikar kulu ma'ada ilaih. Jadi nak baca perhabis jenuh. Jadi jawapan tu betul tapi jenuh tak ada orang cakap sifat iftikar kulu ma'ada ilaih. Sifat iftikar. Tapi kalau pada hazah mudah sifat lazim iftikar. Sifat sabab bagi iftikar. Iftikar ay lazim iftikar wa sabab iftikar. Hazah ala hazfi mudaf. Itu senang. Orang dulu dahsyat. Dulu dahsyat. Lalu tak ada arah tu. Kita kutip sikit-sikit, serpih-serpih itu ya. Kutip sikit-sikit itu dah. Kalau kedai, kutip nasi-nasi, lok-lok, tulang-tulang, hak kepala-kepala, hak dia yang lebih tu. Orang dulu makan nasi sekali. Kita kutip kepala, ekor, sikit. Ada ubi, ada ikan bilis sekok terlepas kat atas meja hak tu makan. Hak bawah tu ya. Orang dulu alim sungguh. Nak panggil tok guru tu. Lah ni mudah ya. Nak dia guru tak payah. Pegang payung. Payung tok guru. Dia tok guru juga. Buat madrasah panggil tok guru main mengajar. Dia jadi tok guru. Senanglah ni. Serban besar sikit tu. Tauhid haram tak erti. Dan yang iftikar mustaqar lagi tak erti. Iftikar daripada mana? Daripada mana iftikar? Tak erti lah. Kalau duduk asyik, duduk takat gambar tepi tu. Duduk bergaya. Lepas tu kan duduk lilit serban. Ijazah. Guru telah ijazah kepada saya. Tu ijazah. Tu ijazah apa serban? Ijazah serban bukan lilit med so tengkok lilit macam tu. Tok guru tu kena ada ijazah juga. Tok guru tu kena ada ijazah serban. Tok guru kalau dia main lilit ijazah dan nama ijazah dia mesti dia pun ada ijazah serban. Dia tak boleh main lilit ijazah serban. Tak. Dia mesti ada ijazah. Nak ijazah apa pun dia mesti nak ijazah tasbih. Jangan bagi tasbih Tok Guru. Tok Guru telah ijazah tasbih. Cuba tanya Tok Guru tu ambil ijazah mana tasbih? Tak ada. Aku boleh kenal. Tu aku pergi tanya habis dah. Tok Guru mana yang terima ijazah ni? Anak-anak Syekh Yasin Padang ni. Anak murid. Tu kita tak mahu Syekh Yasin Padang. Didik serban, kadang didik sambil duduk sembang. Dia ada bacaan dan kaifiat dah. Kaifiat nak didik serban, kaifiat nak bagi tasbih. Dan bukan serban kita, serban Tok Guru. Tengok Syekh Zakir Talib. Serban dia. Dibuka, dilit. Serban Tok Guru tu dia pakaikan, bukan serban kita. Cuma kalau kita nak pergi pakai, kita kena bagi serban kita dekat Tok Guru kita.
Sebagai serban dia, dan dia beri pakai. Dia kena dia pakai bilik Cik Zakaria dengan Abdul Wahab. Tasbihnya juga. Itu tongkat baru dia nak pergi terima ijazah tongkat. Anak bawa tongkat tapi tu dia tongkat dah. Kita tak tongkat kita, ambil tongkat dah. Tongkat dia. Dia yang beri ijazah tongkat dah, bukan tongkat kita. Kita beri tongkat kita, dia pegang. Tu pun nak aku beri ijazah. Oh, habaq dalam TikTok aku dapat ijazah. Tu kena ada ijazah. Dia kena ada ijazah. Tu kena ada ijazah. Serban dia kena ijazah. Ni kadang macam sebai ni Syah ni kan, pelepuk sepet kat atas. Tu pegang pelepuk dia tu. Aku dapat ijazah. Bukan pelepuk je tu. Bukan pelepuk tu dia panggil musalsal khirqah, lubsul khirqah. Khirqah, pecah kain. Ada tu yang terima kepiah, terima Syekh Yasin bagi kepiah. Dah tak ada yang ni khirqah, kepiah dia pakai. Syekh Mawardi dia terima kepiah. Aku buka kepala, holok kepala dia beri kepiah dabung, aku ijazah. Dia tarik pakai balik. Kepiah dah, bukan kepiah kita. Tasbih pun tasbih tu'u, bukan tasbih kita. Kalau kita bagi dekat dia, kita bagi kat dia, tu'u niat ambil. Baru ijazah. Ijazah ni kena belajar. Dia belajar bukan ikut dan gitu. Sebab tu dia kalau nak ijazah, dia kena ada nas ijazah. Dia ada nas, dia ada bukti, dia dapat ijazah. Nas ijazah tu penting. Kadang tulis, aku ijazah pada kamu. Macam sanad ijazah Bukhari Muslim. Yang berijazah dia dapat tak ijazah? Ada lepas dapat ijazah tak guru yang berijazah? Dia kena bagi nas ijazah dia yang dapat pada guru dia, dan dia ni dirayah dan riwayah. Tak dirayah tak apa, riwayat tak apa. Kadang-kadang hak bagi tu pun kita kenal. Bila dia mengaji Bukhari, bagi ijazah Bukhari. Bila ada ijazah Muslim, mengaji pondok 3-4 tahun Muslim nak khatam apa? Kan? Dia pun bagi ijazah. Guru tu kena ada nas ijazah. Mana takkan ijazah kalau tidak ada nas. Mesti ada guru tulis tangan. Aku terima daripada guru aku. Bawa nak pergi minta. Kalau tak ada, mana tak minta. Lepas tu kan nak minta ni kan nama Syekh Yasin Padang je, nak dia minta. Jalan tak ada. Dengan minta dapat kena ada nas ijazah. Anda hidup kena dia sedang himpun nas, Kalau kita nak ijazah Bukhari, kita dah dapat ijazah Bukhari daripada guru kita. Guru kita mengakui, baru kita boleh ijazah ke orang. Ni bagi ijazah, mana nas ijazah hang? Tak ada. Siapa boleh mu? Ajastuka. Ajastu Bukhari kama ajazani syekhi. Mana bukti? Bukti tak ada. Tak ada dalil. Tu panggil nas ijazah. Nas ni bukti. Nas ijazah kena ada. Orang dulu dia buat sahabat, dia akan tulis nas. Nususul ijazah. Nas. Dia ada tempek tulisan guru. Baru ni pergi tanah murid Syekh Yasin. Dan ijazah satu buku. Syekh Yasin tulis. Tulisan Syekh Yasin tulis. Tu baru kita yakin. Takat gambar. Ini bukti dia. Ni suara serban tu'u beli lek. Serban dah hang suara tak. Tu'u tak salah. Dah hang suara serban. Dia mana tahu. Tu'u kan tengok TikTok. Dia tengok TikTok. Tu'u, Tuan Guru Haji Ahmad telah mengijazah kepada aku. Yang syok pula PMA telah mentalkin aku dan menjadi khalifah tarikat. Apa punya dia mampu. Tu ada tarikat tak ada. Ijazah je. Dia telah mentalkinkan saya sebagai khalifah. Dia bohong pula jadi khalifah pula. Nak khalifah, tu mesti khalifah. Dan dia khalifah, siapa yang mengkhalifahkan dia? Dan ni kita duk kelai. Khalifah tu. Tu ni contoh dia. Contoh kita kata khalifah Pak Tih Mat Isa, khalifah Tatada. Siapa yang mengkhalifahkan dia? Dia pun berebut, aku khalifah Pak Tih. Nak tanya Pak Tih siapa khalifah dia? Siapa khalifah dia? Nak jawab tak boleh. Jadi macam mana kita nak jadi khalifah dia sedangkan dia bukan khalifah sebenar? Kalau nak kata bukan kita petikan. Tu nama dia Mahmud. Bagi ijazah. Dia melantik kita khalifah. Okey, dia khalifah melantik kita khalifah, boleh. Dia khalifah siapa yang melantik dia? Kita tu lantik. Dia siapa lantik? Dan yang melantik tu dia. Siapa lantik? Itu sanad. Itu jadi kacau lah ni. Rasa duk mengaku dah nak jadi khalifah lah apa. Ramai sudah. Jadi khalifah itu tumbuk orang macam-macam. Khalifah syarikat Syatariah. Dan ni pakat bobok lah.
Dulu Ustaz Rafiq ni lah ganti Pak Tih. Ustaz Rafiq tak ada, pakai duk mengaku lah dia terima Pak Tih. Aku mimpi Pak Tih mai bijazah aku. Aku nak tanya, Pak Tih siapa tu'u dia? Tu'u dia tak tahulah. Siapa yang, mana bukti kata dia khalifah? Yang boleh mengkhalifahkan hang? Siapa? Tanya. Tak ada jawab. Nak jawab tak boleh. Kalau dia bukan khalifah, macam mana dia nak khalifahkan orang lain? Nak khalifah dia mesti khalifah. Nak pelantikan tu bukan senang. Kalau di Arab nak melantik khalifah tu bukan senang. Dia ada guru tarikat yang lain pula. Nak kabalkan sebagai khalifah. Bukan senang-senang dakwah begitu. Pokoknya. Ni cerita contoh. Bukan nak bantah Pak Tih tu khalifah. Kalau nak halusi jadi macam tu lah. Ilmu macam tu lah. Nak halusi. Supaya jangan orang duk mengaku dakwi. Dakwa kata dia ni, dia ni. Orang dah ni begitu. Dan muftaqarun ilaih, dengan fathah qafnya itu sifat Tuhan. Kerana makna muftaqar yang berkehendak segala yang lain kepadanya. Yaftakiru kullu syai' ilaihi. Apa? Zatun yaftakiru kullu syai' ilaihi. Zatun, zat. Maka yang ni berada Allah. Allah tu zat dia. Yang berkehendak segala yang lain kepadanya, kepada yang tu. Siapa Allah? Allah tu zat, bukan sifat. Kalian alusi. Maka tiada syak lagi Allah Ta'ala dikehendak oleh ma siwallah. Allah lah yang dikehendaki oleh ma siwallah daripada segala makhluk ini kepadanya. Tetapi adalah jatuh pula, berlaku pula, diitlakkan pada lisan ulama, pada lidah ulama, dan pada kitab dikatakan istirna dan iftikar. Tapi kenapa berlaku dalam kitab dia kata sifat istirna iftikar? Kenapa tak kata sifat muftaqar? Kenapa tak kata sifat, kenapa dikata sifat istirna dan sifat iftikar? Kenapa disebut macam tu? Dia nak cuak kita, bagi kita fikir. Tu kata jatuh tu berlaku. Sedap juga tu. Kita dapat ilmu. Mana dia? Tetapi adalah jatuh pula, diitlak, dipanggil pada lisan lidah ulama. Semua ulama mengatakan sifat iftikar. Kenapa? Dia kata iftikar mana muftaqar ilaih. Kenapa panggil sifat iftikar? Dia nak bincang situ. Tetapi adalah jatuh berlaku pula, diitlakkan pada lisan ulama dan pada kitab dikatakan istirna dan istikar. Kenapa kata sifat istirna dan istikar? Sifat istirna ni kaya. Kenapa tak kata mustaghni? Contohnya, lepas tu pandai kata wa makna uluhiyah istikar al lazimu wa sababu istikar kullu ma ada ilaih. Dia takdir mudhaf. Adalah diitlakkan pada lisan ulama dan pada kitab dikatakan istirna dan istikar. Tak dikatakan muftaqar ilaih. Dikatakan kepada Allah, dikata sifat Allah, iftikar sifat Allah, dikata kepada Allah dengan dihazahkan lafaz ilaih ma siwa. Nampak? Betul, dia kena kata sifat iftikar kullu ma siwa ilaih, sifat istirna kullu ma adah ilaih. Dia boleh tukar istirna kullu ma siwa ilaih, iftikar kullu ma adah ilaih. Kenapa tak baca habis?
Kenapa baca sifat iftikar saja? Ini yang dijawab oleh Tu'u Haji Rahman Puan Beng. Haji Rahman Puan Beng kata, bukan sifat iftikar kullu ma adah ilaih. Dia kata. Jadi kenapa ulama itlaq iftikar tak sebut iftikar kullu ma siwa ilaih? Nampak dah tu? Cuma tak kata ilaih kullu ma siwa. Tak kata iftikar ilaih kullu ma siwa. Hampa tak faham masalah, tak faham kitab ni. Tak faham mana cerita, tak faham mana cerita. Sebab apa mereka tak baca habis? Sebab telah maklum kehendaknya kehendak lapar iftikar itu, dan makruh antara mereka itu ulama. Dan makruh sifat iftikar kullu ma ada ilaih, sifat istighna kullu ma siwa ilaih. Gitu syair masyhur. Dia jawab tu. Rupanya kita boleh jawab. Dia kata apa? Ma'ruf antara mereka itu ulama dah ma'ruf. Manakala dikatakan iftikar itu di kehendaknya. Mana? Iftikar kullu ma siwa ilaih. Kenapa? Kenapa tak kata iftikar kullu ma adah ilaihi, kullu ma siwa ilaih? Kerana syair, apa syair? Masyhur. Pada lisan mereka itu, lidah mereka itu ulama. Dan lagi adalah mustaghni itu sifat zat. Mustaghni sifat zat. Tuhan yang berkaya. Yang mustaghni itu sifat zat. Maka dinamakan pula sifat hakiki. La mustaghniya kan? Memang sifat bagi zat Tuhan. Iftikar bukan sifat bagi zat, sifat makhluk. Iftikar sifat makhluk, istighna sifat zat. Dia panggil mustaghniya tu. Mustaghni ni zat yang bersifat dengan istighna. Makna bersifat zat lah. Situ kena pula. Maka namakan sifat hakiki. Sifat hakiki. Sifat hakiki nisbah lurah, tapi nisbah nahu. Sifat na'at sababi, na'at hakiki, lain-lain takrif dah, lain-lain contoh dah. Faham tak? Itu yang pandai tak mau tu. Dia tak mau tak nak sababi. Dia nak cerita apa? Iftikar nak sababi, istighna sifat hakiki, sifat bagi zat. Iftikar sifat bagi makhluk. Qama Zaidun Abu, telah berdiri oleh Zaid bapaknya. Baik. Sedap ni. Tapi kalau tak erti, tak faham masalah, tak faham ni. Duduk baca saja. Maka dinamakan pula sifat hakiki, naat hakiki. Dan dinamakan muftakiran kullu ma siwa ilaihi. Kan wa muftakiran kullu ma siwa ilaihi tu diikut bacalah. Muftakiran boleh. Sifat PA-nya, sifat perbuatan Tuhan. Dan dinamakan sifat sababi, nak sababi. Sifat sababi, nak sababi lah. Dia panggil sifat PA pula. Wallahu alam, sifat PA pula. Sifat PA. Bukan sifat zat, sifat PA. Iftikar sifat PA. Tak apalah sifat PA. Pelik juga sifat PA tu. Kudrat iradat sifat apa? Kudrat iradat sifat zat. Wallahu alam. Tak apa, dia sifat apa lah. Dan dia mungkin sifat sababi. Maka makna sifat zat tu apa dia? Jadi sifat yang berdiri pada zatnya. Istighna tu duduk kat zat Tuhan. Dan makna sifat PA dan sifat sababi itu sifat yang berdiri pada zat yang lain. Sifat yang duduk kepada zat yang lain, itu sifat PA. Allah alam. Kalau sifat sababi, sifat yang duduk pada orang lain tak apa. Tapi sifat PA yang duduk pada zat yang lain, pada zat orang lain tak tahulah. PA lughawi kalau mana kita tak tahu. Dia kata macam tu. Jadi nak abang kata apa? Iftikar bukan sifat Tuhan, istighna sifat Tuhan.
Tapi iftikar kata sifat Tuhan ditilik kepada sabab, nak sababi. Tak apalah. Istina sifat Tuhan, sifat zat. Dan iftikar sifat hakiki. Iftikar sifat sababi, sifat fa'il dia tu. Itu aja. Dan boleh kita baca sifat iftikar tanpa baca kullu ma ada ilaih. Sebab syair masyhur dah. Semua pakai dah iftikar kullu ma ada ilaih. Tak payah sebut bagi habis. Kalau betul yang nak jawab sifat iftikar, kenapa? Tak, sifat iftikar kullu ma ada ilaih. Sifat yang berhajat tidak yang lain padanya. Baca habis. Tapi tu baca tak habis sebab apa? Panjang dan masyhur. Ataupun kita kata apa? Ikut pada hadza mudah. Sifat iftikar, sifat lazim iftikar dan sabab iftikar yang lain. Sifat iftikar, sifat lazim iftikar dan sabab bagi iftikar yang lain. Bukan nak sababi. Kenapa sebut sabab? Sebab nak sababi takrif dah lain. Dalam ilmu nahwu saraf, ilmu nahwu nak sababi lain contohnya. Bukan contoh macam ni. Itu je. Disuruh nak halusin, nak jawab nak sababi tak ada apa-apa. Kamu orang lain tak tahu apa, orang lain nak buang apa tak apa. Dia percaya je. Dan makna ilah Tuhan, madlunya zat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ينبغي اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع وتب علينا يا مؤمن اللهم افتح علينا فتوح العالم وانشر علينا برحمتك يا الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوسيل فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله. Gotong royong. Bukan, baik. Yang mu mana ni?